أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kamu telah disyariatkan untuk berpuasa seperti mana yang telah disyariatkan kepada umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu beriman dan bertakwa. Suratul Baqarah ayat 183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, satu bulan yang penuh dengan keberkatan dan juga amal ibadat, di mana pada bulan ini juga Allah SWT membuka pintu syurga seluas-luasnya untuk semua umat Islam. Jadi marilah sama-sama kita berpuasa dengan penuh kefahaman, dengan penuh penghayatan, dengan penuh keimanan. Kerana puasa adalah satu-satunya ibadat yang Allah tak tulis. Allah tidak tulis ganjarannya. Berapa ganjaran puasa? Kalau solat Allah tulis 27 kali pahala. Kalau ibadat lain Allah tulis berapa ganjaran pahalanya, tetapi puasa tidak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa puan-puan? Kerana puasa ni hanyalah kita dengan Allah. Kita sahaja tahu tahap keimanan dalam ibadat puasa kita kepada Allah. Jadi marilah sama-sama kita melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, kesabaran, supaya Allah pandang ibadat puasa kita sebagai ibadat yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita akan dijemput oleh Allah masuk ke dalam syurga melalui pintu bagi orang yang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.